Assalamualaikum. Hari ini aku berada di Nenasi Pekan Pahang. Nenasi ni kan, wah, zaman aku kecil memang cukup aku jarang datang ke Nenasi. Yang aku tahu Nenasi ada pantai dan dekat Nenasi tak ada nenas. Nasi ada. Tapi kita ada dekat Nenasi ni sebab kita nak review yang ini. Jimny 5 pintu. Okey. Korang tahu tak? Nampak macam senang. Tapi kalau kau guna mode 2 wheel drive, pasir ni pun tak boleh lepas. So it has to be 4 wheel drive. Kau. Nenasi ni memang dekat tepi pantai. Dan hari ni kita ada Jimny yang ini. Yang ini ni sama juga macam Jimny yang 3 pintu. Cuma yang 5 pintu, dia panjang sedikit. 5 pintu ini RM41,000 lebih mahal daripada dulu. Yang ini harga dia RM200,000 Malaysia. Dan kalau kau nak beli ini instead of Honda CR-V, stop. Jangan. Mai aku cerita kat kau kenapa. Apa specialnya benda ni dan kenapa dia mahal sangat. Jimny 5 pintu ni masih sama lagi macam yang dulu. Contoh dia enjin dia. Enjin dia masih lagi menggunakan enjin yang sama. Enjin 1.5 liter K15B 4 silinder menghasilkan 102 PS dan 130 Nm of torque. The transmission is a 4-speed automatic siap dengan butang overdrive lagi. Wow, 80 sungguh. Dan dia ada part-time 4x4 bermakna dia ada lower transfer case. Ada pilihan gear 2H, 4H dan 4L. Kelajuan dia 140 km sejam. 0 to 100 can be done in 17.2 saat. Janganlah kau buat race benda ni. Cuma perubahan teknikal besar dia lebih kepada chassis yang kita akan tengok. Untuk dapatkan sepasang pintu ni, Suzuki kena panjangkan kereta ni. Wheelbase dia ni, jarak antara roda dah bertambah 340mm dan panjang keseluruhan kereta ni dah jadi ekstra 300mm. Tetapi, this is the beauty of this thing. Kereta ni masih lagi lebih pendek daripada Alza. Dia punya jumlah panjang keseluruhan tak sampai 4 meter pun. This car, walaupun dah panjang, is still cute. Dan selain daripada tambahan tempat duduk belakang yang lebih luas, we finally have a proper boot. Pintu boot dia ni, dia buka manual lah, tak ada elektrik lah. Tapi yang aku perasan, kalau kau paksa dia, dia tak nak. Kau kena biarkan dia buka sendiri. Nampak? Sebab dia ada damper dekat belakang tu. Boot yang 3 door tu cukup kecil. Aku pun dah lupa dah size dia berapa. Yang dulu cuma 126 liter. Betul-betul kecil. Yang ini taklah besar. Saiz dia sekarang jadi 211 liter. Dan dekat dalam boot dia ada 12 volt socket dan juga beberapa bracket lain untuk kau pasang aksesori. Jimny is all about accessories. Macam-macam aksesori kau boleh beli. Daripada Jepun, US, Europe, China, Malaysia, Taiwan, Eskimo pergi tempat pun boleh. Belah dalam dia ni sama, cuma skrin besar tengah ni dah jadi 9 inci. And macam dulu juga dia ada Apple CarPlay and Android Auto wireless. Memang tak banyak tempat letak barang dekat dalam ni. Okey? Sebab itu Jimny is all about accessories. Ada macam-macam accessories yang kau boleh beli supaya kena dengan cara kau. Kau nak letak tempat air dekat atas ni ke, kat apa ke, kau nak letak barang ke, kau nak tambahan USB ke.
Semua tu aksesori. Sebab USB dia ada satu saja, USB A. So you need to buy adapters lah, you have to buy hooks, letak barang apa semua. Dan ada macam-macam aksesori kat dalam tu. Untuk kasih cantik pun ada, untuk kasih lebih praktikal pun ada. Tempat duduk dia ni memang fabric dan saiz dia saiz biasa. Untuk orang besar macam aku ni okey lah. Tetapi kalau aku nak jalan jauh betul, aku akan tukar ni kepada Recaro lah. Bukan Recaro yang racing, Recaro untuk 4x4, di mana aku ada wing dekat sini, bolster dekat sini untuk badan aku, bawah flat supaya aku senang keluar masuk. Pintu dia ni pun kalau kau perasan, dia boleh buka hampir 90 darjah. So senang nak keluar masuk. Dan dia ni, tinggi dia ni, jarak lega bumi dia ni pun taklah tinggi sangat, memadai. Senang aku nak keluar masuk tanpa sakitkan lutut. Now, tempat duduk depan ni aku dah tolak sama macam aku duduk dekat depan, dekat driver seat. So, this is what I have. So, ada knee room dekat sini, ruang lutut ni ada. Dan kau jangan risau pasal tinggi sebab tinggi aku 6 kaki, kita ada lagi hampir 2 inci untuk ceiling dekat atas ni. So, ruang belakang ni untuk orang besar pun okey. Saya tak kata selesa, saya kata okey. Dan dia boleh memuatkan 2 orang saja. Kat belakang ni ada 2 seat belt sahaja sebab dia tak lebar. Tapi dia selesa. Jauh lebih selesa daripada yang 3-door gym ni. So aku dah buktikan bahawa yang ini ni memang lebih praktikal dan lebih selesa. Tetapi does that justify penambahan harga RM40,000 Malaysia? Yang itu kita kena drive dan kita kena cerita lah. Aku tak tahu macam mana Suzuki boleh buat, tetapi Suzuki ni dia berjaya jadikan Jimny ni sebuah kenderaan yang premium. When you talk about premium, harga tinggi. Dan yang ini ni aku faham kenapa orang banyak beli Jimny 3 pintu tu yang Recon. Sebab yang Recon daripada Jepun datang dengan banyak aksesori. Yang ini ni, kunci pun aku nak tunjuk kat kau lah. Kunci yang ni kak. Kunci zaman dulu ni, aku kena cocok kat tekuk dia ni, baru aku boleh start. Yang Malaysia punya ni tak ada killer system. Wow, sebab tu orang ramai beli daripada Jepun yang CBU. Harga dah lah rendah sedikit, taklah banyak sangat, 130, 140 lah. Dan kemudian aksesoris banyak. Yang ini ada banyak benda yang dia tak ada. Okey. Yang 5 door ni kau tak akan dapat daripada Jepun, sebab Jepun tak jual benda ni. Kalau ada pun dia akan datang daripada India, dan dia baru start jual Jimny ni daripada India. Sebelum ni memang tak ada Jimny 5 pintu. So all the 5 door Jimnys will come CBU from India, dan yang 3 pintu daripada Jepun lah. So apa benda yang dia tak ada? Banyak bye. Tingkap yang ini ada auto wind down. Tekan button sekali dia turun, tekan sekali dia naik. Yang lain-lain semua manual. Harga RM200,000 ni Dan kemudian kalau kereta belakang silau sebelah malam, selalunya kalau harga RM200,000, bawah daripada tu pun kita akan ada rear view mirror yang automatically boleh dimkan sendiri. Yang ni tak, yang ni ada clip manual ni lagi. Really bro, I am not kidding you. Ada banyak lagi benda lain yang tak ada. Benda lain yang ada dekat Proton, dekat Pro 2, yang ini apa pun tak ada. Tetapi dia bermain dengan design, dia bermain dengan nostalgia. Kereta ni masih lagi mengekalkan ciri-ciri bentuk tradisional Jimny yang 3 generasi. Yang ini generasi keempat. They made it, they stuck to it, they stuck to the tradition. Dia lekat ke tradisi lama dia tu. Okay. Now, untuk kereta kecil, Jepun dah memang pandai lah. Walaupun dia kecil, kat dalam dia ni luas. Aku tak pernah rasa terkepuk kat dalam. Aku rasa okey je dalam dia ni. Now, kereta ni disebabkan dia bermain dengan gaya hidup, yang beli pun kebanyakannya orang yang tak pernah ada 4 wheel. Dia tak pernah ada kenderaan 4x4. Dan dia tak pernah, kemungkinan besar dia tak pernah ada kenderaan leather frame. Yang ini ni masih lagi menggunakan chassis leather frame, maknanya bawah ni ada rangka, ada lantai rangka dia tu macam truck, atas ni body. Okey, steering dia ni pun pakai recirculating ball. Dia tak pakai rack and pinion sebab nak pergi off-road bagus pakai yang ni. Yang ni lasak, tetapi feel dia ni sebenarnya okey gak yang ni tau. Walaupun dia pakai recirculating ball, tak rasa macam longgar macam dulu-dulu. Okey, tak rasa macam Jeep Wrangler lah. This drives better. Cuma bila kau guna leather frame, bila kau nak ambil corner,
Dia akan terombang-ambing sedikit lah. Kau tak boleh ambil corner selaju macam kau bawa kereta biasa. Yang itu tu aku warning awal-awal. Okay? Dan turning radius dia pun tak akan sekecil macam Pro 2 Ativa ke apa. Kalau kau nak praktikal, kau belilah Ativa. Kau belilah WRV, HRV. Okay? Yang ini bukan. Yang ini ni lebih kepada gaya. Dan untuk orang macam aku, yang ini ni membolehkan aku pergi off-road. This is a proper off-road machine dengan gear lower transfer case dia, dengan recirculating ball steering system. Dia memang boleh pergi 4 wheel, tetapi sebabkan dia kecil, dia ada limitation dia. Dia ringan 1.2 tan. Ini bermakna kalau kau sengit banyak sangat, dia boleh terguling. Kalau kau lift tinggi-tinggi pun, dia lagi mudah nak terguling. Sebabnya ialah dia tak cukup berat. Nak memanjat pun kadang-kadang dia boleh reverse ke belakang balik. Dia boleh terangkat ke depan balik, ke belakang balik. Dia boleh benda-benda tu. So, nak pergi off-road, pergi dengan kawan-kawan yang dah biasa. Jangan kau main redah saja. In fact, kalau kau pergi pantai macam ni pun, belajar daripada kawan-kawan macam mana nak tukar gear. Nak tukar daripada 2H ke 4H, 4H ke 4 low tu ada. 4H tu 4 low tu yang ramai orang-orang baru ni menjahanamkan gearbox. Dia bawa selamba tak berhenti, tak masuk air, dia terus masuk 4 low. Habis gearbox. Okey? Dan walaupun kau rasa engkau invisible, kau boleh masuk redah mana-mana saja, tidak. Ada juga tempat-tempat yang kau kena tengok. Jangan buat kesilapan bodoh. Kesilapan bodoh ialah kita main redah je tanpa tahu dalam tu ada tunggul. Hancur isi perut binatang ni. Ataupun dalam tu ada paku yang kau tak tahu, habis 2 tayar meletup. Ini pada aku kesilapan 4 wheel bodoh. So, sentiasa bawa kawan-kawan untuk ajar. Okey? Lepas tu kau pada pandai dah redah sendiri. Dan ada juga aksesori-aksesori yang membantu. Tak perlulah terus keluar kedai pasang winch walhal kau nak pergi tepi pantai biasa-biasa saja. Tak payahlah nak membazir. Okey? Tayar ni pun kalau kau setakat off-road biasa, tak ada masalah pun. Okey? Dan memang dia memerlukan sistem 4 wheel drive. Sebabnya ialah dia ringan. So dengan tayar standard dia senang sedikit sangkut. Tapi masuk saja 4H. Macam sekarang, InsyaAllah boleh je lepas. Mana je kau nak pergi, jalanlah. Tapi berpada-pada. So, kenapa orang sanggup bayar 200,000 untuk benda ni? Aku ada kawan seorang, Ustaz. Dia ada 3-door Jimny, dia ada 5-door Jimny. Dua-dua dia ada. Satu untuk dia pergi mancing, mengayal, memang dia pergi off-road. Dan satu lagi sebabkan orang rumah dia sendiri pun suka. Nak ikut dia pergi mancing, ruang tak cukup. Anak-anak pun nak ikut. Dia beli yang ini. Yang ini bukannya kenderaan marhain. Itu aku terpaksa mengaku. 200,000 untuk kereta sebesar ini dengan banyak benda tak ada, bukan untuk orang biasa. This still cannot be your only car sebab dia terlampau kecil. Atas highway pun kau akan sakit. Dia lebih sesuai pada Birus. Aku datang ke Nasi ni, aku ikut jalan biasa saja. Jalan persekutuan. Tak bayar sen pun tol. Kat situ dia okey. Sebab aku tak perlu pergi atas 140. Bawa 100 pun atas jalan tu dah rasa macam hebat dah. Tang tu lah aku suka. Ini ialah antara calon-calon kereta yang aku akan beli bila aku pencen sat lagi. Assalamualaikum.